Hai korang, peminat bola sepak Malaysia. Liga Super kita masih ditakut lama walaupun FAM dah bertukar kepimpinan. JDT terus menang tanpa cabaran, tapi pasukan lain makin tenggelam. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam bola sepak tempatan kita? Masalah gaji, padang teruk, pemain import tak menjadi, semua ni masih jadi isu utama. Adakah Liga Super sudah hilang taringnya? Jom kita bongkar. Saingan Liga Super 2024-2025 baru saja melabuhkan tirainya, tapi satu persoalan besar terus bermain di minda peminat bola sepak tempatan, adakah liga kita benar-benar kompetitif? Seperti dijangka, Johor Darul Ta'zim, JDT, terus mendominasi. Musim ke-11 berturut-turut mereka rangkul gelaran juara tanpa satu pun kekalahan. Hebat, memang hebat, tapi dalam masa yang sama, ia juga menimbulkan persoalan, kenapa pasukan lain langsung tak boleh beri saingan. Selangor FC sekadar jadi naib juara dan akan ke ACL2, sementara JDT layak ke ACL Elite, tapi realitinya, apa yang berlaku di luar padang jauh lebih mengecewakan. Masalah gaji, padang yang teruk, pengurusan kelab yang lemah, serta pemain import yang tak berkualiti, semua ini ibarat skrip ulangan setiap musim. Yang lebih menyedihkan, lebih separuh pasukan bergelut dengan isu kewangan, ini yang buat stadium terus lengang, dan penyokong makin tawar hati nak datang sokong. Menurut Prof Madya dari Zulakbal Abdul Karim, walaupun FAM dah tukar tampuk kepimpinan, liga masih tak menunjukkan sebarang perubahan ketara. Masalah sama masih berulang, liga kita tak kompetitif, ramai pemain import, tapi keputusan tetap boleh dijangka, kalau pengurusan nak berubah, mereka boleh berubah, katanya. Tambah beliau lagi, antara isu yang terus menghantui musim ini adalah gaji tertunggak, kualiti padang yang menyedihkan, import panas sejuk, pengurusan yang tidak efisien. MFL dan FAM terus menjadi sasaran kritikan peminat yang dah bosan menunggu perubahan. Rata-rata penyokong kini lebih berminat ikuti bola sepak luar negara kerana liga tempatan makin lesu dan tiada spark seperti dulu. Saya dengar pasukan remaja pun dah mula tutup kedai, ini sangat membimbangkan. Kalau tiada langkah proaktif diambil segera, tak mustahil satu hari nanti Liga Super akan terus sunyi, dan bola sepak Malaysia akan hanya tinggal sejarah. Kalau kau peminat bola sepak Malaysia, apa pandangan korang? Adakah Liga Super masih ada harapan untuk bangkit, atau ini petanda kejatuhan yang lebih parah? Jangan lupa tinggalkan komen korang, like dan share video ni, supaya lebih ramai sedar apa yang sedang berlaku dalam dunia bola sepak kita.